Kalau korang nak pandai membaca, korang kena baca ni dulu. Man, min, mun, bas, bis, bus, sas, sak, sik, suk, bah, bih, buh. Sebelum ni ramai yang tanya, Mami, Amanda tak sekolah ke? Tak pernah nampak Amanda pergi sekolah? So hari ni Mami nak review sekolah Amanda. Adik, jom. Cepat. Lambat. Nanti kita lambat. Jom. Sejak umur 5 tahun lagi, Amanda dia dah sekolah dekat Little Calypso. Sekarang ni dah 6 tahun. Mami sendiri nampak banyak sangat perubahan. Kalau dulu dia malu, sekarang ni dia makin yakin. Makin berani cakap depan orang. Dekat sini bukan setakat belajar ABC 1, 2, 3 je. Amanda juga belajar doa-doa harian, hafalan surah pendek dan akhlak yang baik. Semua ni Mami rasa sangat penting untuk dia bawa sampai besar. Yang paling best, cara cikgu-cikgu ajar penuh kasih sayang. Amanda selalu cerita, cikgu dia macam ibu kedua. Little Calypso juga penuh aktiviti yang menyeronokkan. Seni, muzik, sukan, malah aktiviti luar kelas pun ada. Kadang-kadang balik sekolah, Amanda semangat ni tunjuk hasil tangan dia dekat Mami. Seronok tengok dia belajar sambil bermain. Sebagai Mami, hati ni rasa tenang bila tahu sekolah Little Calypso ni bukan sekadar ajar anak jadi pandai, tapi bentuk jati diri, keyakinan diri dan juga semangat nak cuba benda baru. Alhamdulillah, Mami rasa hantar Amanda ke sekolah Little Calypso ni pilihan yang tepat.